Pelakon Saedah Kamarudin tampil menjelaskan cerita sebenar selepas menerima pelbagai tuduhan negatif susulan putus tunang dengan aktor Muntaza Gufran. Enggan terus berdiam, Saedah, 29 tahun, tampil membuat penjelasan apabila ada yang menuduh dirinya sebagai kaki kikis ketika mereka masih menjalinkan hubungan. Menafikan tuduhan itu, Saedah juga menjelaskan dirinya banyak mengeluarkan duit belanja dan tidak pernah mengambil kesempatan terhadap Muntaza. Saedah juga berkata memiliki bukti bayaran dan tidak memaksa Muntaza menemaninya. Sebaliknya, lelaki berkenaan secara sukarela menemani kerana mereka sedang bercinta ketika itu. Jelasnya lagi, Muntaza sendiri mengaku telah habis duit kerana rugi trading bukan kerananya. Namun, dia masih dituduh sebagai gold digger sedangkan Muntaza tiada apa untuk dikikis. Pelakon itu juga berhasrat untuk mendedahkan banyak perkara berikutan terlalu penat dengan pelbagai fitnah terhadap dirinya. Pada masa yang sama, Saedah juga memberitahu isu yang telah berlaku ini memberi kesan kepadanya. Sementara itu, dia juga mendedahkan pernah diberi nasihat agar tidak menjalinkan hubungan cinta dengan Muntaza. Pelakon itu juga mengambil pendekatan setiap yang telah berlaku sebagai satu pengajaran buat dirinya untuk kembali bangkit dan meneruskan kehidupan. Untuk rekod, Saedah dan Muntaza mengikat tali pertunangan pada 5 Mei tahun lalu. Namun, pada Mac lalu, mengumumkan sudah membawa haluan masing-masing sejak Oktober 2024. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga konflik antara Saedah dan Muntaza cepat berakhir dan terus berjaya dalam karier yang dibina.